setia menyaksikan pentas kilauan emas yang disinari oleh Polydent. Dan kepada anda semua, tibalah masanya untuk saya mengumumkan 10 peserta yang terbaik. Siapakah dua di antara mereka yang bakal mewakili zon utara. Tapi sebelum itu kita beri tepukan gemuruh kepada Polydent. Pembersih dan krim pelekat gigi palsu Polydent. Dan juga tepukan gemuruh untuk Sinar FM, radio nombor 1 Malaysia yang memberi sokongan kepada pentas kilauan emas. Dan juga terima kasih kepada juri kita, tepukan sekali untuk juri kita yang bertungkus lumus ya. Untuk menentukan pentas kilauan emas ini siapakah yang berbakat untuk mewakili zon utara. Jadi kita minta pendapat Abang Suhaimi kita tentang zon utara ini bagaimana bang? Bakat-bakat di sini memang hebat. Di sini nampak peserta wanita tu lebih menyerlah lagi. Pada hari inilah, pada hari ini. Tepuk sikit wanita. Saya sendiri memang agak sukar untuk membuat pilihan sebab semuanya bagus. Dan markah pun sikit je. Tapi kami terpaksa memilih terbaik di antara yang terbaik. Jadi siapa yang bernasib baik. So terbuka untuk semua bagus hari ini. Hadiah yang menanti untuk mereka yang berjaya ke peringkat akhir ialah juara RM20,000 serta trofi. Bukan sikit-sikit duit cik. Naib juara berjumlah RM15,000 beserta trofi. Tempat ketiga RM10,000 beserta trofi. Dan juga selain daripada itu, Polydent ada menyediakan hadiah yang cukup lumayan bernilai RM5,000 kepada peserta yang meyakinkan, yang mempunyai personaliti yang cukup menarik. Baiklah, tibalah masanya untuk saya umumkan keputusan siapakah dua di antara 10 peserta mewakili zon utara akan ke peringkat yang seterusnya. Untuk itu, saya ingin menyebut ke-10 peserta pentas kilauan emas untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Inilah dia 10 di antara peserta dalam ramai yang datang uji bakat di zon utara. Hanya 10 saja yang berjaya naik ke atas pentas kilauan emas ini. 2 saja yang bakal saya umumkan. Abang yakin tak untuk mewakili zon utara? InsyaAllah. Saya rasa saya dah buat yang terbaik untuk semua. Akak yang berbaju pink ni lah saya nak tanya ni. Akak rasa akak boleh pergi tak lawan? InsyaAllah kalau ada rezeki Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki Allah. Mama, nyanyian Mama memang gaya ni Kanita. Jadi Mama yakin tak Mama akan mewakili zon utara ni? InsyaAllah. Mama yakin. Peminat Mama. Sokong Mama. Oh! Ya Maulana. Ya Habibi. Ya Aluyah Kuih Lafish. Bahan tarian sungguh memikat hati juri lah. Macam mana Puan? Puan yakin? Saya rasa saya cukup bersyukur jadi 10 finalis ni. Jadi saya dah cuba yang terbaik. Kalau ada rezeki adalah. Kalau tak ada, saya bersyukur cukup. Sebelum saya mengumumkan keputusan ini, saya ingin menjemput pengurus saluran Astro Prima, Encik Nizam Sani diiringi 2 juri kita. Suhaimi Mio Hassan dan juga Nora untuk naik ke atas pentas. Peserta pertama yang bakal mewakili zon utara di pentas kilauan emas mencatat sejarah pada malam ini dengan lagu yang pernah didenangkan oleh Krisdayanti, Mencintaimu, Rismuna binti Johar. Silakan Puan tanya. Banggalah suami Puan ya. Tingginya. Buka kasut. Tak sia-sia suami datang bagi semangat. Ya bang? Tanya. Dan hanya tinggal seorang saja lagi yang bakal saya umumkan. Siapakah? Hanya seorang saja yang bakal saya umumkan untuk mewakili zon utara dengan lagu dan gaya
sendiri yang boleh membuatkan orang ramai ataupun saya sendiri terharu melihatnya. My way. Puan Masita binti Embi. Kak Masita binti Embi. Dua wanita yang bakal mewakili zon utara untuk ke peringkat separuh akhir. Inilah dia. Siapa sangka mencatat sejarah zon utara. I love you Mama. Dan dengan ini saya minta Encik Muhammad Nizam untuk menyampaikan hadiah cenderuhati daripada Polydent kepada setiap peserta yang bertanding pada hari ini. Terutama sekali kepada peserta yang berjaya ke peringkat seterusnya, iaitu Puan Dismuna dan juga Kak Masita binti Embi. Dan saya jemput Megat Amran bin Salim untuk ke hadapan menerima hadiah cenderuhati daripada Polydent. Cik Azmi binti Cik Sulaiman, silakan Cik Azmi. Muhammad Jamil bin Abdul Wahab, Cik Jamil, silakan Cik Jamil. Puan Salina binti Muhammad Saidi, Ania. Puan Rohana Arsyad, dipersilakan. Puan Saloma, Encik Alias bin Arifin, dan akhir sekali Puan Sharifah Salwa binti Said Ali. Ya, Puan Sharifah, tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Encik Nizam kerana sudah menyampaikan hadiah cenderuhati kepada peserta-peserta yang bersaing di atas pentas kilauan emas ini mewakili zon utara. Tahniah diucapkan. Ya, dan dengan ini saya mengakhiri pentas kilauan emas.